Korang dah berjaya keluar daripada perhubungan yang toksik. Tapi ada satu, mesti bakat korang macam dah tak sama. Dulu korang kreatif, korang berani mencuba. Sekarang idea rasa kosong dan tersekat-sekat. Dan keyakinan diri pula, masalahnya bukan bakat korang hilang, tapi masalahnya rasa selamat korang hilang. Dalam perhubungan toksik, setiap gerak korang sentiasa diperhatikan. Setiap keputusan sentiasa dipersoalkan. Setiap kesilapan yang kecil dibesar-besarkan. Lama-lama otak korang belajar satu perkara. Jadi diri sendiri tu resiko lah. Kan? Lebih baik jadi orang lain. Bakat sebenarnya perlukan ruang. Perlukan rasa bebas. Perlukan rasa selamat. Bila korang hidup dalam kawalan, dah dululah kan. Korang mula kecilkan diri tanpa sedar, ni terbawa-bawa sampai sekarang. Dan setiap kali nak buat sesuatu, ada suara yang tahan. Jangan. Itu nanti salah. Itu tak betul. Itu tak cukup bagus. Itu bukan intuition. Itu sisa suara hubungan toksik. Bakat tak mati. Dia cuma tersembunyi sebab terlalu lama diserang. Bila korang keluar daripada persekitaran tu, jangan paksa diri jadi bersih yang lama. Bagi korang masa step by step untuk rasa selamat semula. Bila keselamatan tu ada stabil, bakat tu akan slowly akan muncul. Ia bukan kerana terpaksa, tapi akhirnya kau benarkan hidup korang hidup semula. Dan saya ada buat webinar bagaimana untuk menjadi diri korang, mendapatkan kembali potensi dan diri korang semula. Klik link bio.